Bukan beli motor ni kita nak beli macam mainan. Kita nak pakai untuk for the rest of the years kalau boleh. Hari ni aku nak share first ride impression aku dengan menggunakan motosikal Morenas Elite 150S. So inilah dia. Yang aku dapat ni warna grey, and then dua color, warna grey dan juga warna baby blue. Aku rasa warna grey, warna baby blue cantik lagi, tapi dia kotor sikit lah, senang kotor. Tapi warna grey ni dia nampak dia more masculine gitu. Hujan agak lebat Aku dah bawa motor ni semalam. So hari ni aku nak share my experience during bawa this motor. So apa sedikit yang korang boleh tahulah bila korang bawa motosikal Morenas Elite 150 ni. So dari segi spek dia tak perlu ceritakan, sebab dah ramai dah yang cover berkenaan dengan spek motosikal Morenas Elite 150S. First feeling bila bawa adalah dia sangat-sangat santai kawan. Punya pesaing dia pula ni NMAX. NMAX lah yang sesuai. MVX tu macam dia dah tinggi sikit. Okey, kau nampak daripada segi suspension dia not bad lah. Dia tak keras sangat, tak lembut sangat, just nice bila lalu bonggol tu. So far so good lah aku bawa motor ni. Dia space kaki pun just nice. Macam aku tinggi 175, so kaki aku ni ada ruang lagi. So kaki depan ni bagi kalau orang panjang aku rasa tak selesa. Tak selesa. Dia kurang sikit lah. Sebab kalau nak bandingkan dengan DTX tu, DTX lagi selesa. Kalau untuk kaki panjang ni aku rasa sesuai macam ni kaki dia. Kalau aku nak bawa macam ni, dia pressure dekat aku punya hamstring aku kat sini dia rasa sikit. Ya, tapi kalau macam ni okey kot. Segi meter dia memang simple. Meter dia nampak dia punya minyak dia, odo dah jalan berapa, RPM dia, masa. Dan dekat kokpit dia sama juga simple. Dia hazard, lampu horn, ada logo Morenas, killer switch. Tesla aku dapat 120 meter. GPS aku tak pasti dapat berapa, tapi meter dapat 120 lah. Itu turun bukit meter 120 tu turun bukit. Ya, so far so good guys. Nak laju-laju pun susah pula sebab hujan Tapi memang hujan lebat pun. Tapi untuk bawa santai pergi kerja, motor ni best lah. Dia power dia tak terlalu pick up, dia tak terlalu low pun tak ada. Dia just macam sedap-sedap rasa. Kalau untuk long distance aku tak pasti dia punya selesa ke tak. Kalau dia pegang daripada seat dia lembut. Cuma kalau long distance tu takut dah kematu, ataupun memang korang kena adjust seat. Kena adjust seat baru rasa selesa. Dan power delivery dia ada delay sikit lah kalau korang bulas. Korang kena bulas lebih sikit baru dapat power dia tu keluar. Kalau tak, dia agak menong, dia agak linear lah. So depan kita tu ada pesaing kita, Encik NMAX. Kita try, kita tengok dia naik bukit. Aku suka jalan ni sebab bukit ada, naik bukit ada, turun bukit ada, jalan tak rata ada, jalan
Jalan rata ada, semua ada. Tu yang best pasal jalan kat puncak alam ni. Dia macam untuk korang test dia punya ketahanan dan endurance. Ni abang dia, elegant. Jadi lane lagi tayar dia, so tak boleh nak layan sangat lah. So kita corner pun kita tegak aja kan. Oh, tapi dia memang santai lah, buat pergi sekolah ke. Memang santai habis. Aku rasa ni sedap cruising speed dia 108. Engine dia tak push sangat lah. Kalau kita turun bukit ni kita dapat apa? 102. Jadi sebab faktor berat badan tu 102 aku dapat. Tapi kalau nak naik bukit ni mesti menung. Isi minyak, tekan fuel, nak buka seat tekan seat. Cuma seat dia kecil sikit lah, ruang seat dia. Helmet pun tak lepas. Nak letak baju hujan, nak letak barang-barang, beg korang ke apa, tu boleh. Ayah pun masih berlilin. Come on mas bro. Handling pun nimble tau. Memang sangat-sangat nimble. Biasa kat sini dah jam. Mirror dia tak capang sangat, dia just nice je. Oh. Motor ni tak ada ABS too good to be true, motor ni tak ada ABS tau. Kalau korang nampak dia macam ada ABS tu, sebenarnya adalah speedo sensor. Dia bukan ABS. Pergi santai kawan. Masuk jalan yang tak koyo. Mesti nak motor-motor barisan. Nak menyelit pun senang guys. Dia tak ada kesusahan sebab dia ringan. Memang senang. Kalau korang dah biasa bawa maxi scooter, lagi senang. Sebab korang dah boleh agak lah. Tapi ada orang tanya, berbaloi ke bang saya nak ambil skuter ni, saya nak jual LC. Pada aku, dia bergantung pada poket masing-masing and korang punya purpose. Sebab kita kena ingat skuter nampak easy, tapi bila dari segi maintenance, wear and tear, dia agak mahal sikit daripada Kapcai. Kapcai kita ada minyak hitam and minyak hitam dengan oil filter. Tapi untuk
skuter ni belting dia, CVT dia, roller dia, korang kena ambil kira faktor-faktor tersebut. Sebab kita bukan beli motor ni kita nak beli macam mainan. Kita nak pakai untuk for the rest of the years kalau boleh, untuk jangka hayat yang lama lah pakai motor kan. Sebab motor ni kita beli untuk kita guna purpose. So kalau purpose kita tak meet, berlari pada bajet kita, bagi kita stay dengan kacai. Tapi untuk pemula yang baru nak ada skuter, I think Elite is the best. Korang nak santai kan, color dia pula Nardo Phantom Grey kan, Phantom Grey. Dan grey ni pula dia lebih kepada masculine, and untuk warna biru baby blue dia lebih kepada keanggunan ataupun kewanitaan untuk color. Nanti aku ulas lagi apa yang best dan apa yang tak best pasal motor ni. And you guys just give a like and subscribe, and I will see you on my next video. Bye bye guys. Assalamualaikum.